Okay gang, hari ni saya nak buat review tentang koleksi tapi beza sikit. Selalu pasal game ataupun pasal komik, hari ni pasal koleksi filem. Jadi koleksi filem yang saya nak share ni sebab ada member group tanya, iaitu cikgu ataupun Cik Nagisa ni tanya pasal sila show off semua koleksi James Bond. Dia tanya ni dekat 2 tahun lepas. Jadi hari ni baru berkesempatan lah untuk share tentang semua koleksi James Bond yang ada. Boleh kata sebenarnya saya ada semua koleksi James Bond yang ada. Ada yang saya beli sendiri dekat Speedy Video. Speedy Video ni kedai jual DVD, VCD zaman dulu. Boleh kata sekarang kedai tu pun dah tak wujud. Jadi ada juga saya beli dekat FB Market. Ada juga yang saya ada beli dekat Shopee dan sebagainya lah. Jadi saya nak share ke semua koleksi James Bond yang saya ada. Okay, pertama saya nak tunjukkan koleksi James Bond yang saya ada adalah DVD kotak set, yang mana ni full set daripada era awal lakonan Sean Connery sampailah kepada Pierce Brosnan. Jadi yang ni boleh kata era pelbagai pelakon James Bond lah, daripada awal tahun 1960-an sampai tahun 2000-an. Yang adalah saya akan share satu demi satu tentang filem-filem dia yang ada dekat sini. Okey, ini adalah filem pertama James Bond yang diberi tajuk Dr. No. Okey, hasil daripada adaptasi novel Ian Fleming. Okey, berkisah tentang seorang spy perisik handalan British daripada ejen MI6 yang bertugas untuk menyelamatkan dunia dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya filem pertama, sebenarnya novel pertama adaptasi James Bond ni sebenarnya tajuk dia Casino Royale, tapi syarikat penerbitan filem ni, penerbit dia di bawah Albert Broccoli, dia memilih Dr. No sebagai filem pertamanya. Ni terbit tahun 1962. Ini daripada poster filem ni lukisan. Okay, saya ada juga Dr. No yang saya beli. Ni daripada Speedy. Ini sebenarnya VCD bukan DVD. Jadi ni gambar cover Dr. No tersebut. Satu lagi saya beli juga. Ni keluaran Speedy juga sebenarnya, tapi ni HD DVD. Yang ni saya beli dekat Shopee masa tu. Okay, masih ada stok sikit yang dia jual berkaitan dengan Dr. No yang diterbitkan tahun 1962. Okay, seterusnya filem kedua James Bond, iaitu From Russia with Love. Kalau pernah tengok cerita kartun gila-gila dia, ada From Taiping with Love, tapi ni From Russia with Love. Yang ni dalam cerita ni ejen MI6 dia bertemu dengan ejen KGB Rusia. Jadi sebab tu dah dikata Russia with Love. Okey, ini diterbitkan tahun 1963, setahun saja selepas kejayaan filem pertama. Tak selesai filem pertama tu dia modal hanya dalam 1 juta, tapi untung dekat-dekat dalam 50 juta. Jadi boleh dikatakan memang membawa kepada penghasilan banyak filem seterusnya. Okay, seterusnya filem yang dihasilkan adalah bertajuk Goldfinger. Ni berkaitan dengan James Bond menyiasat tentang penjenayah yang obses terhadap emas. Dia ni macam ibarat cerita klasik zaman dulu, cerita pasal Raja Midas yang sangat obses kepada emas. Jadi apa yang disentuh dia menjadi kepada emas lah, lebih kurang macam tu lah. Kini saya ada versi kotak box tadi, koleksi kotak box Goldfinger. Saya juga ada beli edisi HD DVD, tapi gambar ni ada sensor sikit. Ni cover untuk HD DVD Goldfinger 007. Seterusnya adalah filem dia yang lain adalah Thunderball. Ni daripada poster klasik Thunderball yang diletakkan dekat DVD ni, yang saya tadi tunjuk set dia. Yang ni adalah hasil tahun 1965. Saya juga ada keluaran Speedy. Ini adalah DVD
yang mana gambar dia lebih kepada gambar Sean Connery saja sebagai aktor pelakon pertama filem James Bond. Selepas itu ada lagi You Only Live Twice. Ini juga adalah Sean Connery is James Bond, yang mana dia ambil gambar poster filem. Yang ni kalau dalam cerita ni James Bond adalah dia dah menaiki pesawat macam itulah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Alright, seterusnya filem yang mana pada tahun 67 James Bond iaitu Sean Connery dah macam malas nak berlakon sebab dia rasa diri dia dah tua. Jadi pihak penerbit Aeon Production telah pun mengambil pelakon yang lain, iaitu George Lazenby sebagai pelakon kedua James Bond dengan tajuk dia On Her Majesty's Secret Service. Sebab James Bond ni kan berkhidmat kepada Ratu England, Queen Elizabeth. Jadi tajuk dia ni ada berkaitan dengan Majesty's Secret Service lah, yang mana diterbitkan tahun 1969. Saya ada satu lagi cover, yang ni gambar Lazenby dengan sangat jelas lah. John Lazenby ni dia hanya berlakon satu filem saja dalam cerita James Bond. Lepas tu dia macam tidak berkeyakinan untuk melakonkannya semula, menyebabkan sekali lagi James Bond diambil alih oleh Sean Connery yang sepatutnya dia dah nak bersara daripada cerita James Bond. Jadi ada cerita dia seterusnya adalah Diamond Are Forever. Diamond Are Forever ni berkaitan dengan diamond lah, permata, yang mana menjadi asas kepada cerita tersebut, karya Ian Fleming yang telah dijadikan filem. Saya ada satu lagi cover poster Diamond Are Forever. Kalau terlihat cover poster lagi macam menarik lah daripada cover yang orang lah. Okey, seterusnya adalah filem terbaru James Bond. Dan ini dihasilkan pada tahun 1973, yang mana Sean Connery dah bersara tak nak lagi jadi James Bond. Maka pelakon baru telah pun menggantikannya, iaitu Roger Moore. Roger Moore ni dia ada karakteristik yang sama macam Sean Connery. Jadi romantik dan juga kiranya berlakon agak baik lah. Jadi dengan antara George Lazenby dengan dia, baik lagi Roger Moore dalam lakonan dia. Jadi ini Live and Let Die ni dia punya soundtrack sangat best, sebab tak silap saya kumpulan The Beatles yang menyanyikan lagu Live and Let Die. Okay, ni Live and Let Die, satu lagi cover dia yang menampilkan gambar Roger Moore. Kalau anda tengok filem ni, yang mana filem ni dihasilkan tahun 1973, tapi ciri-ciri filem ni dia punya soundtrack, jalan cerita dia macam lebih kurang cerita macam Dr. No yang pertama kali dilakonkan oleh Sean Connery tahun 1962. Kiranya filem pertama Roger Moore memang dia punya pa standing dia lebih kurang sama macam Dr. No. Dua-dua filem ni best lah antara Dr. No dan Live and Let Die. Seterusnya kita lihat The Man with the Golden Gun. Kalau perasan banyak filem James Bond yang menggunakan perkataan golden, mungkin merujuk kepada keemasan. Tahun ini tahun 1974, yang mana filem ni pun best juga dihasilkan, dan saya sukalah antara filem James Bond yang best nak ditengok lah. Kalau anda perasan, saya lupa nak cerita, kalau kebanyakan filem James Bond dia ada berkaitan dengan organisasi Spectre yang cuba dikalahkan oleh James Bond. Tapi kat sini dia memang lawan kepada pemilik Golden Gun. Siapa pemilik Golden Gun tu kena tengok lah filem ni. Okay, saya ada satu lagi cover, yang ni daripada belian di Speedy. Sebelum Speedy tutup, ni adalah The Man with the Golden Gun juga. Kita boleh nampak lah siapa pemilik pistol berwarna emas tersebut. Alright, seterusnya kita tengok filem dia yang seterusnya adalah bertajuk The Spy Who Loved Me. The Spy Who Loved Me ni the biggest, the best, it is and beyond. Ni The Spy Who Loved Me. Dia nampak kat sini anda nampak kereta James Bond ni dalam air lah. Seterusnya Moonraker. Maafkan saya, Moonraker sebenarnya yang berkaitan dengan
penjelajahan ke angkasa lepas. Berbanding dengan The Spy Who Loved Me, macam saya cakap, dia lebih kepada era zaman tu, banyak filem menghala macam lebih kepada penjelajahan angkasa macam Star Wars. Jadi James Bond pun tak ketinggalan, juga membawa kepada filem bertema sebegitu tahun 1979. Okey, seterusnya adalah filem dia For Your Eyes Only. Okey, ini tahun 1981 dan membawa kepada era 80-an. Daripada era tahun 1960-an dan membawa kepada tahun 80-an. Tahun 81. Okey, seterusnya saya lupa, saya ada juga satu lagi yang versi berbeza. Ni versi Speedy pasal mereka tadilah. Dan juga saya ada satu lagi yang ni beli dekat Facebook Market, For Your Eyes Only. Ni cover berbeza lah daripada yang tadi. Seterusnya Octopussy. Ini berkaitan dengan James Bond cuba menyelesaikan misteri yang mana ada satu kad kumpulan kultus yang diketuai oleh seorang perempuan. Tak saya digelari sebagai Octopussy. Octopussy ni keluar tahun 1983. Saya ada satu lagi cover Octopussy tahun 1983. Tak saya ini adalah filem James Bond pertama yang saya tonton di kaca TV. Masa tu dekat RTM. Tak saya dulu ada rancangan Dahi Double dan ada banyak filem aksi lah. Antara filem aksi yang saya tonton adalah James Bond dan tajuk dia saya ingat Octopussy. Jadi masa tu saya keliru, kenapa banyak sangat James Bond berbeza-beza. Saya perasan dulu ada James Bond orang lain, tapi kenapa ni orang lain. Jadi saya baru faham rupanya James Bond ni, masa saya kanak-kanak, saya faham rupanya James Bond ni pelakon dia dah bertukar-tukar lah. Jadi last sekali adalah filem terakhir Sean Connery. Sean Connery sedia maklum dia dah kata nak bersara daripada berlakon pada tahun 1971, tapi sekali lagi dia berlakon dalam filem James Bond, walaupun ini bukan terbitan daripada Aeon Production ataupun bawah Albert Broccoli, tetapi dia tetap setuju untuk berlakon. Tajuk dia Never Say Never Again. Dia terbit sama tahun dengan Octopussy tahun 1983, cuma berbeza bulan sahaja. Menggunakan perkataan Never Say Never Again. Sebenarnya masa tu Sean Connery kata dia dah tak nak berlakon cerita James Bond. Jadi dekat sini dia menggunakan pihak penerbit rasa gunakan perkataan tersebut, iaitu jangan katakan tidak sekali lagi lah, untuk dijadikan sebagai filem terakhir Sean Connery. Kalau kita tengok filem ni memang nampak Sean Connery dah begitu tua untuk berlakon sebagai James Bond, tapi dia punya karakteristik dia dan karisma dia sangat baik lah, dan menyebabkan Sean Connery antara pelakon paling banyak melakonkan filem James Bond sebagai hero. Tak saya dalam lebih kurang 8 buah filem yang dilakukan oleh Sean Connery. Seterusnya kita tengok filem dia yang lain, iaitu A View to Kill. Yang ni saya ada VCD versi kecil. Yang ni tak silap dia beli dekat Muzi Valley. Satu lagi syarikat kedai video filem yang dah tutup, selain daripada Music Valley, tapi selain daripada Speedy. Music Valley lebih awal tutup lah. Ini A View to Kill yang mana dilakonkan oleh Roger Moore sekali lagi sebagai James Bond yang terakhir, mana lepas tu Roger Moore telah pun bersara dan tidak lagi berlakon sebagai James Bond. Filem ni diterbitkan tahun 1985. Saya ada satu lagi versi DVD kali ni. Kalau anda perasan, terdapat jambatan yang mana ada dekat dua-dua buah cover ni. Jadi antara babak terakhir filem ni adalah berkaitan satu jambatan yang mana menjadi babak penting di dalam lakonan filem tersebut. Seterusnya kita tengok filem James Bond lakonan baru yang mana dilakukan oleh Timothy Dalton. Ini adalah The Living Daylights, yang mana James Bond baru telah diwujudkan selepas Roger Moore bersara. The Living Daylight ni dihasilkan pada tahun 1987. Jadi boleh dikatakan
James Bond ni dia lebih lakonan director ni dia lebih ganas, dia lebih senyap, dia tak macam romantik. Kalau Roger Moore, kalau Sean Connery, watak James Bond tu nampak romantik kan, tapi kat sini tak ada, dia lebih kepada aksi saja. Okey, dan dalam masa yang sama saya ada satu lagi filem terakhir Timothy Dalton. Timothy Dalton hanya berlakon sebanyak 2 filem saja. Satu lagi ada Listen to Kill yang mana dihasilkan pada tahun 1989. Saya ada satu lagi cover, Listen to Kill, Listen untuk membunuh lah. Ni adalah sebenarnya perkataan Listen to Kill ni adalah satu ayat yang selalu disebut dalam filem James Bond. Sebab James Bond ni dia kan spy, jadi gelaran dia Agent 007, Listen untuk membunuh lah. Jadi dijadikan sebagai tajuk filem tersebut. Okay, filem best tetapi adalah filem terakhir Timothy Dalton. Katanya antara sebab dia tak berlakon lagi disebabkan dia ada permintaan untuk naikkan gaji dia lebih tinggi untuk filem berikutnya, menyebabkan producer stop. Dan juga katanya dia nak berlakon filem ketiga tapi filem tu telah pun dibatalkan penghasilannya. Okey, seterusnya kita lihat era baru James Bond yang mana dihasilkan pada tahun 1995. Okay, pertama kali James Bond jarak dia sangat jauh lah, daripada tahun 89 sampai tahun 1995 baru ada filem terbaru. Tapi filem ni memang meletup gila lah, yang mana Pierce Brosnan menjadi James Bond terbaru. Memang dia punya karakter, aura dia sangat bagus, menyebabkan filem ni sangat laku. Dan malah dihasilkan permainan video game GoldenEye. Tajuk filem terbaru James Bond ni juga dihasilkan permainan video game dekat Nintendo 64. Betapa popularnya sampai dia ada permainan game, menyebabkan dia lebih popular daripada James Bond yang sebelumnya. Kini dihasilkan tahun 1995. Saya juga ada versi yang berbeza. Yang ni saya betul-betul beli dekat Speedy di Aeon Rawang. Sebelum Speedy tu pun bungkus. Yang ni berkaitan dengan GoldenEye. Seterusnya Tomorrow Never Dies. Ni Tomorrow Never Dies. Yang ni dihasilkan pada tahun 1997. Okay, apa yang bestnya dekat sini, ada pelakon kelahiran Malaysia, Datuk Michelle Yeoh, dan juga ada Terry Hatcher. Terry Hatcher ni sedia maklum awet cerita Superman, cerita siri Superman, berlakon bersama dengan James Bond. Kira pelakon Malaysia pernah jadi gadis Bond lah juga. Semua pelakon-pelakon perempuan dalam cerita James Bond ni dipanggil gadis Bond ataupun Bond Girl. Okay, seterusnya adalah filem The World Is Not Enough. The World Is Not Enough ni dihasilkan pada tahun 1999. Saya ada beberapa versi yang lain. Ni adalah versi yang ni saya beli betul-betul dekat macam saya kata dekat Speedy sebelum dia tutup. Dan juga saya ada beli satu lagi versi, ada 3 cover saya ada. Yang ni versi VCD, juga daripada Speedy, tapi ni keluaran VCD. Yang sebelum tadi format DVD. Antara best filem ni ada lakonan Dennis Richard. Memang gadis Bond yang antara paling cantik lah pada masa itu. Sekarang Dennis Richard ni dah usia dia dah semakin lanjut, tapi kalau zaman dulu memang lawa lah pelakonnya. Okey, seterusnya adalah filem terakhir lakonan Pierce Brosnan, iaitu Die Another Day. Die Another Day ni dibuat pada tahun 2002. Saya ingat masa tu saya belajar dekat Matrik Gombak. Kawan saya beli majalah Gempak, ada poster Die Another Day. Macam tu lah, Gempak ataupun Utopia, saya tak pasti. Tapi dia ada dekat cover depan, dan tak salah saya ada poster sekali. Ni adalah lakonan Pierce Brosnan terakhir dan Halle Berry. Sebenarnya Pierce Brosnan ni orang minat dia jadi James Bond. Walaupun dia dah tak berlakon James Bond, dia kekal orang ingat dia sebagai James Bond. Cuma akibat faktor usia dah semakin meningkat, Pierce Brosnan terpaksa melepaskan watak utama, pelakon utama ni kepada pelakon yang lain. Okay, saya ada lagi satu lagi cover, tapi nampak seksi sikit. Die Another Day. Daripada ini versi HD DVD. Okay, akhir sekali adalah James Bond yang dilakukan oleh Daniel Craig. Pelakon ni saya sangat minat sebab badan dia pun memang tough.
dia pun sebenarnya memang berketurunan ataupun warga negara British, yang mana sesuai lah dengan watak James Bond tersebut. Kalau kita lihat sebelum ni, Sean Connery dia orang Scotland, Pierce Brosnan dia bukan orang British, dia orang Amerika mungkin. Jadi boleh dikatakan watak-watak sebelum ni bukan orang British. Jadi kalau yang Daniel Craig ni, dia memang betul-betul adalah warga negara ataupun memang keturunan Inggeris lah. Jadi Casino Royale adalah filem pertama yang dilakukan oleh Daniel Craig. Ironinya, Casino Royale adalah filem ataupun adaptasi novel pertama sekali yang dihasilkan oleh Ian Fleming, tapi tak dihasilkan dalam bentuk filem, yang mana Albert Broccoli memilih Dr. No. Cuma ada dulu Casino Royale yang dihasilkan dalam filem komedi, yang berbentuk komedi lah. Tetapi yang ni betul-betul filem aksi. Jadi memang satu permulaan yang baru. Daniel Craig jadi pelakon utama, lepas tu tiba-tiba dia melakonkan daripada novel pertama James Bond. Jadi filem ni memang best. Latar belakang dekat Montenegro dan dia melibatkan kasino. Jadi filem ini dihasilkan pada tahun 2006. Sedangkan tak silap saya novel pertama yang Fleming dalam tahun 1951-52. Jadi jarak sangat jauh lah untuk penghasilan novel pertama dan juga kepada filem Casino Royale yang dihasilkan. Seterusnya saya ada Quantum of Solace. Ini dihasilkan pada tahun 2008. Kalau nampak ni dia tulis Cina, tapi ni adalah VCD original. Saya dapat ni versi Singapura. Nampak PG, Parent Guidance Singapore. Tapi walaupun bagaimanapun dia tetap filem James Bond lah. Ni saya memang tak ada cover lain, dapat satu ni je. Jadi dapatlah juga DVD ori walaupun dia daripada Singapura punya. Okey, seterusnya adalah Skyfall. Okey, ni Skyfall. Saya dapat filem ni daripada pembelian daripada grup FB. Ini dihasilkan pada tahun 2012. Kalau kita tengok cerita ni, kita rasa macam apabila ejen MI6 sendiri cuba mengkhianati MI6 dengan melakukan letupan besar-besaran di pejabat perisik MI6. Jadi kita tengok filem Skyfall ni macam kita nampak kehancuran sebuah institusi perisikan British. Jadi memang nampak macam James Bond ni macam dia struggle balik nak kalahkan musuh yang telah memusnahkan dan mengkhianati MI6. Okay, seterusnya Spectre tahun 2015. Okay, saya dapat ni memang masih lagi seal, tapi saya memang tak buka lah sebab saya dah tengok filem dia. Jadi sayang pula nak buka sebab dia masih lagi seal dan tak buka lagi. Yang ni betul-betul seal ni. Ni tahun 2015. Dan akhir sekali filem berkaitan dengan James Bond adalah No Time to Die. No Time to Die ni saya tengok dekat wayang di TGV Rawang semasa tu tahun 2021. Yang mana masa tu berlaku COVID-19 selama 2 tahun, 2020 2021 pawagam baru buka, kena pakai mask, penjarakan sosial pun memang ketat. Tapi sebab minat dengan James Bond, saya pergi tengok juga sebabnya adalah filem terakhir James Bond. Jadi filem ni memang penamat yang epic lah, yang mana James Bond ni, yang mana saya tak nak lah spoiler kan, tapi antara ayat dia, sesiapa pun boleh jadi James Bond. Okay, siapa-siapa boleh jadi ejen 007 sebab dia hanyalah satu gelaran sahaja. Jadi dalam filem ni dia mati ke tak mati, penonton ni kena tonton lah sendiri. Okay, ada juga nak cerita sikit pasal versi Malaysia. Tapi tak cukup masa. Dekat Malaysia kita ada cerita berkaitan Jeffrey Zane. Jeffrey Zane watak James Bond Melayu tapi dianggap sebagai James Bond Singapura. Okay, ada juga J Revolusi, yang mana J Zulkarnain menjadi hero. Okay, J Revolusi sebenarnya daripada pembacaan saya, J Revolusi ni sebenarnya dia nak kembalikan semula kegemilangan spy filem Melayu, iaitu Jeffrey Zane.
Cuma akibat hak cipta tak boleh nak guna nama Jeffrey Zain, jadi dia guna nama J Zulkarnain, yang mana J ni merujuk kepada Jeffrey Zain lah. Kalau kita tengok J pun digunakan untuk James Bond. Jadi ni adalah filem aksi penyiasatan dan spy yang dihasilkan lah. Filem ni best, tetapi sayangnya sequel dia J Revolusi tak dapat ditayangkan di Pawagam sebab COVID-19, ditayangkan secara eksklusif di channel berbayar. Kerana walaupun cerita dia sangat best sambungan dia, tetapi akibat daripada COVID-19 ada berlaku kerugian lah juga sebab tak tayang kat Pawagam kan. Jadi menyebabkan sequel terakhir dia J Retribusi telah pun ditamatkan tanpa ada sambungannya. J Revolusi, J Resolusi, J Retribusi, menyebabkan tak dapatlah ditayangkan. Tapi filem ni memang ada aura James Bond lah yang dilakukan oleh Zul Arifin dengan sangat baik. Kalau zaman awal dulu Jeffrey Zain, kita ada Datuk Jin Samsudin. Jadi kat sini dia ada Zul Arifin. Kat Malaysia juga ada filem yang berkisar tentang lawak ataupun parodi James Bond yang bertajuk Mat Bond, yang dilakukan oleh Mat Sentul tahun 60-an. Lebih kurang tahun 69. Walaupun filem pertama James Bond tahun 62, tapi Malaysia dah buat parodi dia tahun 60-an juga. Ini yang dilakukan oleh Mat Bond lah, ataupun Mat Sentul pada masa tersebut. Okey geng, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum.